Hey guys, korang seronok tak dapat cuti? Sebab PMX ada umumkan cuti tambahan, okay, bagi kita semua yang menyambut Aidilfitri. Tetapi ada orang tak puas hati pula berkaitan dengan cuti tiba-tiba diumumkan sebegitu. Apa kata korang dalam hal ni? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku Faizwan. Biasalah guys, okay? Benda-benda ataupun seseorang yang kebiasaannya yang tak puas hati ni biasanya orang yang bukannya menyambut hari raya. Jom kita tengok paparan ni. So, menerusi sinar harian, hentikan amalan cuti umum mengejut. Semak semula Akta Hari Kelepasan 1951. Samantha. Okey, jom kita baca. Kerajaan digesa menghentikan amalan mengisytiharkan cuti umum secara mengejut kerana boleh memberi impak tekanan kewangan ketara kepada perniagaan yang kini berdepan kos operasi meningkat dalam persekitaran ekonomi global yang tidak menentu. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samantha, Datuk William Ng berkata, Tren berulang mengumumkan cuti tambahan dalam tempoh singkat sama ada di peringkat kebangsaan mahupun negeri adalah satu tabiat ekonomi yang tidak sihat dan mesti dihentikan. Menurutnya, amalan tersebut sebagaimana cuti umum tambahan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambut Hari Raya Aidilfitri yang akan datang memudaratkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perniagaan dibina atas keupayaan untuk merancang bagi PMKS setiap hari bekerja dijadualkan dengan teliti. Apabila cuti diisytiharkan secara tiba-tiba, penghilang menghadapi penalti dan terpaksa membayar gaji 3 kali ganda untuk memenuhi obligasi kontrak sedia ada. Sektor penghematan peruncitan dan makanan dan minuman antara yang paling terkesan, memandangkan stok barangan mudah rosak atau jadual penghantaran terganggu akibat perubahan saat akhir, katanya dalam kenyataan pada Isnin. William menjelaskan pendirian tersebut juga disokong oleh data ekonomi yang kukuh apabila penyelidikan dilakukan Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Depan EU ERA mengenal pasti peraturan optimal 10 bagi cuti umum. Kajian ke atas 101 negara menunjukkan bahawa produktiviti ekonomi kemuncak dicapai pada tahap kira-kira 10 hari cuti setahun. Melepasi ambang ini, jumlah cuti yang berlebihan mula menghalang prestasi ekonomi. Walaupun cuti pada mulanya boleh merangsang perbelanjaan domestik, penambahan seterusnya membawa kepada pulangan berkurangan kerana kos gangguan operasi dan peningkatan perbelanjaan perusahaan, mengatasi manfaat yang diperolehi, katanya. Tambahan beliau, jika sesuatu perayaan dianggap penting untuk diisytiharkan sebagai cuti, ia sepatutnya diwatarkan lebih awal dan dimaklumkan melalui takwim cuti bagi membolehkan perniagaan melaraskan perancangan tenaga kerja tanpa menanggung kerugian mengejut. Sehubungan itu, pihaknya menggesa kerajaan menyemak semula dan meminda Akta Hari Kelepasan 1991. Secara khusus, kami menggesa kerajaan untuk meminda Seksyen 8 Akta tersebut bagi menghadkan kuasa menteri dalam mengisytiharkan cuti ad hoc kecuali dalam kes kecemasan kebangsaan atau peristiwa seperti pertabalan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Jom kita tengok Seksyen 8 Akta tersebut. So, aku rasa bahagian sini iaitu menteri boleh menetapkan hari khas untuk diterima sebagai Hari Kelepasan Bank atau Hari Kelepasan Am. Ini dia nak suruh pinda. Yang mana menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang difikirkannya patut menetapkan berkenaan dengan Semenanjung Malaysia atau wilayah persekutuan. Atau selepas berunding dengan pihak berkuasa negeri berkenaan dengan sesuatu negeri, suatu hari untuk diterima sebagai Hari Kelepasan Am atau Hari Kelepasan Bank sebagai tambahan kepada atau untuk menggantikan mana-mana hari yang disebut dalam jadual dan sesurat itu. Akta ini hendaklah dalam Semenanjung Malaysia atau wilayah persekutuan atau dalam negeri yang berkenaan dengannya suatu hari telah ditetapkan untuk diterima sebagai Hari Kelepasan seperti yang disebut terdahulu, terpakai bagi hari itu dengan cara yang sama seolah-olah hari tersebut telah disebut dalam jadual pertama atau jadual kedua mengikut mana-mana berkenaan. So, sambung balik, kita juga harus mewajibkan tempoh notis sekurang-kurangnya 6 bulan
untuk sebarang cuti tambahan bukan kecemasan bagi membolehkan perniagaan melaraskan tenaga kerja serta obligasi kontrak mereka. Pada masa yang sama, menyasarkan untuk merasionalkan jumlah cuti umum kita lebih dekat kepada optimal 10 bagi memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi kompetitif untuk pelaburan dan perniagaan, jelas beliau. Okey. Tapi kalau ikutkan ada je hari perayaan tertentu seminggu juga cuti. Pun ada efek ke kepada urusan perniagaan dan ekonomi? Tak tahulah. Mungkin mereka ini lain sikit, kita tak boleh. Okey. Banyaklah benda kita tak boleh. Semuanya mereka boleh. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.